FIFA buat keputusan lebih awal, umum nasib baik buat FAM dan 7 pemain warisan. Nasib baik akan berpihak kepada Harimau Malaya apabila FIFA dijangka akan melepaskan hukuman ke atas 7 pemain warisan Malaysia. Ini selepas pertemuan penting antara TMJ, Perdana Menteri Malaysia Datuk Anwar Ibrahim dan Presiden FIFA Gianni Infantino baru-baru ini. Dalam pertemuan itu, Gianni Infantino mengatakan bahawa FAM dan 7 warisan berpotensi besar untuk terlepas hukuman FIFA. Gianni mengakui sangat kagum dengan usaha FAM yang tidak duduk diam dan terus melawan mengikut undang-undang menerusi segala bukti yang ada. Saya sangat kagum dengan usaha mereka untuk terus melawan mengikut undang-undang. Saya berharap keputusan baik akan memihak kepada Malaysia, ujar Presiden FIFA itu. Selepas melantik peguam antarabangsa Sir G.E. Vitos, terkini FAM mengumumkan pelantikan bekas Ketua Hakim Negara Tun Mat Raus Sharif sebagai pengerusi jawatan kuasa bebas bagi menyiasat isu dokumentasi membabitkan 7 pemain warisan.